Tahun 2007, satu isyarat misteri dari angkasa menggemparkan dunia sains. Apa sebenarnya yang berlaku? Fast radio burst, letupan radio berkuasa sejuta matahari, hanya bertahan beberapa milisaat sahaja. Saintis bingung. Isyarat datang dari berbilion tahun cahaya jauhnya. Tapi apa punca sebenar? Teori pertama, bintang neutron, objek paling padat di alam semesta. Tapi adakah ini jawapannya? Atau mungkin lubang hitam sedang menelan bintang? Tenaga yang dilepaskan memang dahsyat betul. Sejak itu, lebih 1000 FRB dikesan. Malah ada yang berulang. Kenapa ia berulang? Yang paling misteri, FRB 20200-120E datang dari galaksi jiran kita. Terlalu dekat untuk diabaikan. Adakah ini mesej dari makhluk asing? Atau fenomena semula jadi yang kita belum faham? Satu perkara pasti, alam semesta masih menyimpan rahsia. Dan kita baru mula menggalinya.